Assalamualaikum guys. Okay, hari ni kita ada satu misi nak pergi ke mana? Ladang 7,000. Relai. Okay, jarak dia dengan sekolah tak tahu berapa kilo. Dia ada satu kelompok murid ni, dia pergi sekolah naik van dekat ladang tu. Jauh juga. Pukul berapa naik van, Syah? Pukul berapa naik van pagi-pagi? Pukul 6.30. 6.30. Okay, let's go guys. Kau cakap bank punya. Guys, sekarang kita berada di mana entah. Dah nak hampir dah dengan ladang. Berapa? 1,000? Sejuta? 7,000. 7,000. Okay, dia punya view nice. Jalan dia pun nice juga. Oksigen. Boleh masuk ni? Boleh. Okay, ni kan. Tebel. Sini, jumpa tebel. Ni pak aku casting ni. Boleh bar tak? Ayo. Ni tempat mekanik. Sedih ni Syah? Inilah rumah saya. Mari. Apa jawab tepi baju dua lah. Kawan, inilah rumah saya. Tiap pagi van ambil sini. Saya tunggu sini. Aktiviti petang saya main bola, pusing-pusing motor, main sepak, mancing dan banyak lagi. Okay guys, sekarang ni Syah nak bawa kita pergi satu pot. Kita bawa bekal nasi pelaut. Dekat je dengan rumah dia. Okay, jom. Okay guys, bersama dengan budak-budak ni guys, berjalan lebih kurang dalam Sekali. tak sampai 1 kilo kot. Dia kata ada pot baik punya. Dekat kau jauh. Tempat saya mancing, main petang-petang. Dapat ke dalam tak? Saya dulu aja. Urus dia ni. Jangan salah aku jangan mana? Kono tempat banyak lipat saya. Okay guys, apa-apa pun kita makan dulu ya. Dengan suasana hijau. Ada apa panggil apa? Parit bukan parit, jeram. Kelapa sawit, hutan rimba. Tapi kalau tak ada lalak, belang nak makan ke pembawa sampah. Tak ada. InsyaAllah. Okay, terima kasih Syah. Jumpa lagi tahun depan. Bye.